ayat kesukaan Tomok yang kita panggil coklat whipping cream choco chip. Alright guys, memandangkan kita dapat tahu Tomok nak main ke Giant bayan baru, so kita buatkan ayat kesukaan Tomok yang kita panggil coklat whipping cream choco chip. So last kali kita tambahkan choco chip sahaja. Hampa tunggu saja guys. Bukan setakat Tomok sahaja, orang Penang pun kita dapat tahu dia pun memang peminat tega coklat ni. So nak lagi nampak menarik, kita tambahkan choco chip sahaja guys. Kita tambah bagi nampak menarik. Ni orang kata apa? Seni mau kena main peranan. Function dah kita nak bagi tambah ni untuk nak bagi gaya nampak seni yang lebih menarik orang kata. Baru lah bila customer tengok meleleh tu kan orang kata. Kita bagi sepenuh dulu. Okay guys, so choco chip ni bukan biasa-biasanya, kita bagi premium try apa try. Tidak Tomok tak sia-sia jadi favorite. So kita nak rasa pula. Mana kasut? Oh ni kasut. So kalau kata apa nak try ni first kali, macam biasalah, kita rasa atas dulu kan. Sorry. Whipping cream choco chip memang ngau weh. Lemak, manis. Ni punya choco chip pun bukan biasa-biasanya guys. Kita nak rasa minum tak? Boleh langgar mulut dah boleh main, kita ambil straw dulu. Ya. Buat pekat dulu weh. Ni mesti lebih tahan lama. Dia punya coklat tu tak terlalu hapok, boleh tahan lama kan. Tu orang kata sebut coklat ni bukan sekadar cikan-cikan, dia orang panggil premium. So dah jadi kesukaan Tomok untuk orang Penang. Nampak tunggu apa lagi? Jom serbu. Kisahku senang datang, kau